Selamat pagi semua, nama saya Maria Joanna Wong. Nombor matrik di 202411112204 daripada Fakulti Sains Kemanusiaan, ISMP Pendidikan Moral. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan jurnal yang saya kaji, iaitu kesan perubahan guna tanah terhadap pola suhu di Kudasan Sabah. Seterusnya, ini adalah pengenalan bahan saya. Ini surat pertama dia, dan nama pengarang bagi artikel saya ialah Safia Husna Muhammad Yusuf dan Amy Nabilah Jeffrey. Diterbitkan pada tahun 2023 yang bertajuk Kesan Perubahan Guna Tanah Terhadap Pola Suhu di Kudasan Sabah. Berjilid 49, nombor 1, muka surat 52 sehingga 67. Ini pengenalan saya. Pencemaran alam sekitar di Malaysia semakin membimbangkan akibat sikap masyarakat dan pihak berkepentingan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap kelestarian alam. Aktiviti pembangunan dan perubahan guna tanah tanpa kawalan yang telah berkesan telah mengganggu keseimbangan alam sekitar, termasuk perubahan pola suhu setempat. Oleh itu, artikel yang saya pilih ialah artikel yang mengkaji kesan penggunaan guna tanah terhadap pola suhu di Kudasan Sabah bagi menilai implikasi sebenar aktiviti manusia terhadap alam sekitar serta keperluan mendesak terhadap pembangunan yang lebih beretika dan lestari. Seterusnya, objektif kajian saya ialah: pertama, mengenal pasti kesan perubahan guna tanah akibat aktiviti manusia terhadap pola suhu di Kudasan Sabah. Yang kedua, menganalisis implikasi pengabaian tanggungjawab manusia terhadap keseimbangan alam sekitar setempat. Yang ketiga, menilai kepentingan perencanaan guna tanah yang lestari dalam mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Seterusnya, sumbangan artikel tersebut ialah: pertama, memberi pemahaman tentang kesan perubahan guna tanah akibat aktiviti manusia terhadap perubahan pola suhu dan keseimbangan alam sekitar. Yang kedua, menjadi rujukan kepada pihak berkepentingan dalam merancang pembangunan yang lebih beretika dan lestari, khususnya di kawasan sensitif seperti tanah tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Kesimpulannya, perubahan guna tanah yang tidak terkawal telah memberi implikasi yang serius terhadap alam sekitar, termasuk perubahan pola suhu setempat seperti yang berlaku di Kudasan Sabah. Keadaan ini menunjukkan bahawa pengabaian tanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar dan menuntut tindakan tegas melalui perancangan pembangunan yang lebih beretika, berkesan dan lestari bagi menjamin keseimbangan alam sekitar di Malaysia. Selain itu, saya memilih tajuk ini disebabkan saya juga pernah pergi ke Kudasan Sabah pada 2 minggu lepas. Ya, waktu cuti SEM. So, saya nampak sendiri bagaimana kawasan-kawasan di tanah Kudasan tersebut digunakan untuk pembangunan. Dibotakkan. Tanah tu dibotakkan untuk melakukan aktiviti penanaman, pembangunan jalan raya dan sebagainya. So, perubahan suhu di kawasan Kudasan juga sangat-sangat ketara. Contohnya, di kawasan yang lebih rendah, dia punya suhu tu tidak seperti yang kita jangkakan. Bak kata orang, dahulu kita fikir Kudasan ni macam Cameron kan, tapi sekarang dia tak begitu. Suhu dia sangat-sangat menurun. Kalau kaji lagi lanjut melalui etika-etika yang lain pun ada juga dinyatakan bahawa perubahan pola suhu di Kudasan sangat ketara. Sama juga seperti Cameron Highlands. Itu sahaja daripada saya. Soalan? Mengapakah perubahan guna tanah akibat daripada aktiviti manusia dianggap sebagai ancaman serius terhadap keseimbangan alam sekitar di Malaysia? Okey. Perubahan pola guna tanah ni, kita tahu tanah ni digunakan untuk pelbagai kegunaan sepertinya pertanian, pembangunan,
jalan raya dan sebahagiannya tanah diambil untuk dijadikan sebagai pasir untuk bahan binaan kan. So tindakan manusia, itu kita diri kita sendiri yang tidak yang mengabaikan kepentingan kelestarian alam sekitar ni telah menyebabkan pola suhu dunia kita meningkat drastik. Melalui kajian yang pernah saya lakukan semasa di tingkatan 6, cikgu geografi saya menyatakan bahawa terdapat perubahan suhu yang sangat-sangat ketara dikeluarkan oleh Pusat Alam Sekitar Peringkat Antarabangsa, iaitu sebanyak 0.5 kalau tak silap saya, setiap 5 tahun suhu bumi akan meningkat asal daripada perbuatan kita. Oleh itu saya nak nasihatkan kepada diri saya dan semua-semua kawan-kawan, jagalah alam sekitar kita. Terima kasih.